Okey nak. Assalamualaikum. Dah hari ni dak. Kita duduk mana bang? Dah hari ni. Duduk leweh. Duduk di leweh. Dah. Awak adik saya mari di kampung leweh. Mau tengok buah timun ni. Buah timun leweh ni nak nama sangatlah. Saya boh klik dulu tu jadi berau sangat. Lepas hari ni teruk mari di kebun dia. Rau tu nak mari tengok di kebun selalu dah. Lepas tu nak belah nak makan sini selalu dah. Dah kata isi dia nak jadi taman dah. Dah. Baru adik saya nak utur nak mari tengok cara kat timun sebab kalau cuti dah. Kalau cuti pit term macam ni dah kita nak pergi tengok kebun-kebun timun. Biar adik dia pergi di tempat nan ni dah. Tapi ni dak ada dak dalam belakang-belakang musim dah lah. Dak ada akhir musim timun dah. Jadi buah tu jadi tak banyak tapi ada juga dah. Tapi nak semua tu boleh tengok juga dah. Belah di tak nak jadi tangan mana dah. Ni, bagi. Ni. Kok ni jalan kok nu. Nak tengok kebun dia lah kau tu. Ni kebun belah ni kebunnya juga ni. Belah ni. Dah. Hai, tengok kak dia tengok timun ni. Kak, mana kak? Buat pergi tengok buah timun. Tengok ni. Hari ni tu kau kebun kak dah. Tengok ni. Tapi ni duk ada play redu dah. Jadi ada buah juga. Untuk kali. Ada lagi ya buah yo. Banyak teh lagi ada dah. Banyak lagi. Tapi dia tudung kat dah. Dia tudung. Sebab yo play dah tengok ha. No ada buah ni. Mana? Buah belanga lagi lah. Kak luluh ni jual bet no luluh kat ni. Luluh tu ya duk 2 kop, 3 kop. Murah. Murah. Murah sangat. Dah makan murah. Oh, ni sok-sok dia faham ha. Ni, orang pilih takar baru ni kat lah. Misalnya mau pilih kedai tengok takar hijau lah ke baru. Ni. Ada yang adik. Boleh stay. Lama kau kak nak lama tu nak colila sikit. Ni tokai besar ni. Wei bet no dek, wei bet no. Awak nak berat besar dia tuai gitu. Okey. Allah. Pakai lo dek. Berat dia tuai ke. Fly dah adik lah. Dah belakang musimnya dah dah jadi pau dia tu dia tak dapat banyak lah tapi mek berapa kata ni dek mek? Mek ada 8 mil kereta dah. Dah. Ni, ada lagi lah nak main belah sini tengok ni. Dek. Hak nak masak ni. Tapi macam nak bila. Tak ada dah. Nak bisa sikit. Aduh, bisa. Bisa pelong. Pasal pun masuk tak ada tengok. Ni, berapa rai dia ni? Hak keluarga adik ada buat semua. Baut tanah 13 rai. Tapi ngata tahun ni ya ada masalah sikit panha dia ada di dah. Tahun suan tahun ni tu jadi darab pun ketup lah bet tu saya nak buka untuk mari sokong-sokong orang nane mesin ni dah. Tengok dek ya belah. Ada lagi lah boleh tengok lah tapi pau tu nampak pau lagi gati dah lah play dah lah. Nampak. Nampak krok molek ni. Ni. Cong dekat cong. Maaf dah kita bagi tak ada bagi alak-alak dia. Orang mari dengan lupa. Nak bagi gadeu takut hujan. Tu cong. Tengok isi dia ha. Bawah manis dah. Bawah manis gapo bunyi belah tak ni bunyi kuk lalu dah. Maknanya gapo dah. Dek belah sikit nak cak sikit. Buah timun leweh ni. Belah di Di rai di kebun ni lalu dah. Dah dekat jang. Dia ha. Dah, kat dah. Kat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Air banyak. Air banyak. Rasa manis. Krop itu. Dah. Kalau nak sup pada ni kena makan kodok le tanah dah. Sedap. Krop dah. Dek, jual apa kok kalau ni? Ya. Duk di banyak harga. Kalau kita jual tepi batas tu. Ya. Harga hok besar campur tu 10 kok. Kalau hak besar tu 10 kok ya. Murah dah lagi kan. Kalau kita tolak tu harga lain pula. Kalau dia mau ambil banyak untuk nak jual pula harga lain pula. Dah. Pas harga 4 kok dengan 5 kok tu dah ke nah? Ada tapi saiz lain lah dah. Saiz lain lah. Dah. Tapi 4 kok tu ada lagi murah dah kan dah. Yang tahu masalah ni buah timun ni dah. Sini di kampung leweh kan dah. Nak nama telefon dah nanti nak naik dah. Boleh ada mana nak order ke apa dah? Nanti nak naik nama telefon adik dia, kak dia dah. Ni, nak tahu makan depan mahal. Ni duk dalam musim play redu dah lah. Dah jadi tengok buah tu tak banyak tapi belum pada ni tu dah lah. Banyak lah dah. Kamu ke apa? Boleh tengok beli di kampung leweh dah. Okey tengok ni. Di belakang kita ada lagi lah. Ni masuk lagi dek ni. Tak dah. Masuk belakang. Masuk aku orang ni. Ni. Dah. Okey, terima kasih semua.